Kalau nak kerja office Petronas, kena ambil course apa? Basically, kalau nak kerja office Petronas ni dia oil and gas, okay? Oil and gas, so one of the thing adalah bahagian chemical lah. Kalau cakap pasal office Petronas, dia sama juga dengan office management yang lain, okay? So maksudnya di Petronas kita ada bahagian operation, drilling, okay? Drilling, refinery, semua tu lah. Tapi in term of the management, kita ada operation, okay? Kena buat marketing untuk Petronas, okay? Bahagian finance, so itu semua Petronas kena ada juga orang bahagian tu. Jadi kalau cakap pasal course, kita ambil course business management, okay? Di mana dalam business management tu kita akan belajar account, finance, okay? Human resource, strategic management, okay? Operation management, okay? Itu adalah course-course yang memang perlu untuk kita bekerja dalam syarikat Petronas ataupun apa-apa syarikat lah, okay? Dan untuk Petronas ni, of course bila kita nak interview dengan Petronas, okay? Knowledge tu satulah kan, ilmu yang kita ada dan passion kita, okay? Passion kita untuk bekerja dengan Petronas, okay? Minat kita dalam bidang oil and gas, okay? Pemasaran oil and gas, okay? Itu pun kita kena tunjuk masa interview, okay? Semua orang tahu yang Petronas ni adalah kita punya company, okay? MNC Malaysia punya. So in order to menempatkan diri kita dekat situ, kita kena tunjuklah kita punya kelebihan dari segi IQ dan juga EQ. Okay, so itu kita kena track, kita kena polish lagi lah. Tapi kalau nak cakap berkenaan dengan course apa, so business management boleh, business management boleh. Sebab dalam business management tu kita akan belajar banyak berkaitan dengan management of one particular company, termasuklah syarikat Petronas. So harap menjawab.